Dah sampai Glams. Tu Glams. Okay, tu tempat check in. Tu kejap lagi nak masuk pergi ke bilik. So entrance akan datang daripada sini lah. Oh, tu Azri dengan Kak Min. Tu masuk toilet bilik. Laluan dia dari sini, dari sana lorong, sana pada lorong. So ni bilik aku, 06 Jupiter. Okay, jom masuk. Okay, aku pada sini Azrai masuk dulu cepat. Ni bilik dia, katil, ada cermin, kipas, dia tingkap, ada view. Sini pot lepak. Ni tandas dia. Very nature, very into aku tak tahu nak into apa, tapi nature lah. So jap. Oh, segar. Wih, boleh nampak belintai orang tu. Gila lah, tingkap-tingkap belintai orang ni. Okay. Okay, nak jumpa Tok Baba. Tu Uncle Cuk depan. Uncle Cuk B1. Dia masuk dulu ni. Oh. Di kanan. Oh, dia ada jiran. Tu dah dengar dah. Dah dengar dah. Tu. Apa ni? Payung dah apa? Mai. Okay. Ya, mewakili ni. Tiba-tiba nak ambil Dah, kami dah cari kemah. Kami dengar yang paling gamai. Yang paling gamai tu makcik-makcik Penang punya lah tu. Kak Dana apa? Ha? Kak Dana. Semayang. Bilik nombor berapa ada kettle lah. Apa dia? Ada kettle. Itulah aku cari kereta tadi. Cari kat mana? Tak tahu lah sebab cari kat atas ni memang tak ada. Memang tak ada kereta lah. Ada, tanya dia. Tanya tak? Tanya dia lah. Tanya lah. Saya nak kettle, ada kettle tak? Ada. Okey. Ada bagi satu kereta kat sana kalau nak cancel lah kan. Tapi nak kereta. Nak kapit tu Iwan kan. Ada kereta di Iwan tu. Ni dia buat saya masih tak tahu kan. Yang mana ni? Apa ni? Dah ni abang nak makan. Dua. Yang bawah kemah. Yang bawah tak, yang tu. Ada. Nadra sana kan? Hujung tu. Yang ada. Anak ni. Yang tu tak sure apa benda. So ni lah kemah kala-kala tu. Besar. Min, buat apa tu Kak Min? Betul? Oh, ni bilik Azri. Tapi Azri punya view best sikit. View dia macam ada sungai. Sungai? Jalan. Jalan? Oh, tak jadi. Tapi tak best view dia. Abang Izan nombor berapa? ni. Ni Azri. Azri sana lah. Mana? Sana. Habis dah hujung.
Oh serius lah? Oh, paling ujung. Okay, sekarang dekat Glams. Hujan di Glams. See? Tu tempat makan. Tu tempat apa tak tahu. Tu orang. So ni lah laluan dia untuk pergi ke bilik. Tu ada Dobi. Tak tahulah Dobi untuk guest ke ataupun untuk orang boleh pakai, dia orang je pakai. So tu laluan bilik kita orang lah. Kat dalam tu. Okay, ni ada kolam. Tiba. Tapi itulah hujan makin lebat lah. Kita orang pun tak sure lah aktiviti. Tak boleh nak buat aktiviti sangat lah sebab macam nak lebat. Sejuk. Sangat sejuk. Sejuk dan lapar. Dinner. Steamboat. Oh, kat ni tak ada kan? Nana. Air. Mana air? Nanti kalau kita nak ambil di air panas ke ni. Kena naik atas sebenarnya. Oh tak apa, dia ada bawa. Tapi dia saja nak ambil air panas. Ni pumpkin ni mungkin. Oh, ni pumpkin. Pumpkin soup. Nana. Tapi ni malam ni kena betul-betul sebelum pasang. Pumpkin soup. Campur-campur. Sedap. Apa sanabi? Semua dah kenyang dah makan. Aku je tak habis makan lagi. Sanabi. Patut dia I tak pernah bagus sistem. Orang video kamera ya. Aku kena Oh, Dato'. purchase. Tak, iPhone makin je yang. Nak bag macam mana ni? Kan? Tak lagi-lagi siapa yang pakai Oppo tu mana reti bag? Oppo, Huawei lagi. Yang Samsung pun tak reti bag. Okay. Reti dah? Ni Samsung punya phone. Last pakai iPhone 4. Okey. Sekarang pakai apa? Huawei. Huawei jangan mimpi lah pakai phone ni kalau bag tak reti. Lagi apa? Samsung. Come on lah. Kita Zuyu kan. Makin besar. Tadi apa dia punya speciality kalau kamera tu? Video cuba buat satu. Abang nak belajar tak reti. Nak try buat sini tak jadi. Tapi susah iPhone. iPhone semua benda. Tapi Adi pun faham. Yay! Happy anniversary. Sampai sakit lah. Oh, tengok betapa tenangnya. Kemah-kemah. Gelap mendung sikit pagi ni. Hujan. Tak ada siapa bangun lagi. Semua jiran tengah tidur. Tukar pula breakfast dekat sini. Bukan kat tempat kita orang dinner semalam, dekat tempat yang lepak-lepak ni. So breakfast. Tu breakfast kat dalam. Jangan tutup payung.
Soalnya kita tak boleh sabar. Dia cakap, I okay pindah. Tak boleh lah. Ambil nama lain. Tapi saya cakap